Assalamualaikum. Pakcik nak tempah baju ni memang. Ni tempah baju ni 2 pasang baju Melayu nak siap minggu depan. Ni, ni kain dia. Stop dulu. Nak siap bila cik? Nak siap siap minggu depan. Minggu depan. Kalau laju saya tak boleh. Ya. Nak cepat tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada tukang jahit? Ya. Oh. Habis nak siap bila? 2 minggu? 2 minggu boleh lah. Oh. Berapa upah dia? 50. 50 Oh, murah tu. Boleh lah saya nak buat lagi. Okay. Banyak boleh? Ni buat banyak boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Ni contoh dia. Yang ni pula. Yang ni aku contoh ni. Ni, contoh ni, kan. Ni nak baju Johor. Leher bulat. Stop dulu. Kalau pakcik kasih lebih, ni cepat siap. Sini saya ukur pakcik. Okey. Saya mau baju cantik tau. Okey. Baju sedap pakai. Okey, 18. 18 Okey, tepuk tangan. Dua-dua. Okey, ketiak. Tak sikit. 10 lah. Buat 10. Biasa 10 je saya punya. 10 10. Okey. Ini ni keliling. Buat 11 lah. Saya tak nak besar. Besar ni susah sikit disapu di lantai sini. Ni kita makan kan. Adil melekat ni dekat pinggang. Tak nak saya. Labur pula. Sampai ni. Yang besar, yang besar. 29, 28. 28. Okey, 28. Dah. Okey. Nak bayar deposit ke ni? Tak payah. Nak bayar deposit? Boleh? Boleh. Saya bayar deposit dulu Boleh. Okey. Berapa deposit ni? 20. 20 ni ambil dulu. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ni nak cepat siap pakcik ni, hantar terus cepat siap. Aduh, orang dah banyak baju-baju dia. Susah lagi. Susah lah potong dia ni. Apa lah pakcik tu? Orang banyak ni bertumpuk baju semua ada. Ni malas ni. Potong sana orang dah bertumpuk semua ada. Banyak tu baju. Ni malas. Cepat siap berapa minggu lah. Berapa hari lagi nak sampai pakcik tu. Potong macam ni, hantar lah. Yang penting tu pasti. Pakcik tu membebel tak kisah pun. Yang penting bayar. Yang penting duit masuk. 70 lumayan lah buat beli nasi padang 7 bungkus. Okey dah. Pakcik tu kaya. Dua baju dia nak hantar. Rasanya dia tiap minggu asyik datang sini. Mesti rumah dia besar. Tak apalah, yang penting dapat modalan buat bisnes.
Aduh. Syukurlah dapat pacik kita tu. Dapat duit banyak. Duit rokok sebatang. Boleh lah. Susah lah jadi orang. Orang banyak orang kaya sana. Kita orang miskin. Susah cari duit. Kalau saya dapat duit banyak ni, saya nak balik Medan ni. Dah rindu dengan mak ni. Ni dah. Saya nak balik Bromo. Mak saya kat Bromo. Tak sabar balik kampung, dah rindu dengan family. Sikit lagi dah siap. Dan dapat duit banyak dari pakcik tu. Amin. Lambat lah bagi gunting ni. Aduh, susah. Wait mesin je lah. Ni mesin. Bismillah. Senang. Cepat siap. Dah siap pun baju pakcik ni. Nak telefon sekejap lah. Hello cik. Dah siap dah baju cik. Sekejap lagi cik datang lah. Okey. Terlupa pula bawa duit dia. Hello cik. Jangan lupa bawa duit cik. Okey. InsyaAllah. Tingkat-tingkat rumah dia. Halaman dia. Manalah Bima ni. Assalamualaikum. Bima. Dah siap kan baju? Tadi dia kata dah siap. Tapi tak ada pula dia, mana dia begini. Tadi kata dah siap tapi tak nampak orang. Bima. Alamak. Mana pula dia begini. Pegang okey. Manalah Bima ni. Dia suruh datang tapi tak ada. Lal, siap dah baju? Mana? Ni. Sekejap. Siap dah? Cepatnya siap. Kata seminggu. Ni. Malam.